kadang-kadang soal perpaduan ini berbangkit dia kalau ada menyentuh isu dasar. Sama ada dasar kementerian tertentu atau dasar negara. Isu perpaduan itu berbangkit bila ada soal agama yang ada bercanggah, ya, ataupun ada isu-isu yang berkaitan agama berbangkit, ya, pengurusan agama. Dan ketiganya adalah berkenaan dengan isu yang tidak berkaitan dengan Kementerian Perpaduan tapi yang bangkit di kementerian lain yang ada berkaitan dengan perpaduan. So kalau kita melihat kan, untuk kita mengelakkan isu perpaduan ini menjadi tegang, dia berpaduan menjadi national unity tau. Maksudnya dia, kalau contoh kita buat satu dasar hari ini, kita perlu pertimbangkan dasar ini adakah akan pertama memecah belahkan rakyat atau mengeratkan lagi perpaduan. Saya bagi contoh tadi tidak berkaitan mana-mana kementerian. Contohnya isu kita ambil daripada Kementerian Pendidikan. Mana-mana dasar pendidikan yang kita buat ni seharusnya menyatu padukan semua sekolah, bangsa. Kita buat pendidikan nasional dan sebagainya. Kalau tiba-tiba kita buat satu dasar yang rasa macam ada pihak yang tersinggung dan kita tahu benda tu memang tak betul lah. Contohlah saya katakan. Ini adalah di peringkat dasar. So Kementerian Perpaduan memang ada dia lebih kepada polisi lah. Maksudnya sekarang kita melancarkan bersama membina negara bangsa. Itu adalah kita punya matlamat dan kita punya slogan yang kita akan carry, akan jadi kempen kita. So kempen ini juga kita akan disseminate kepada semua kementerian supaya mereka boleh follow, mereka memahami. So memang ada soft approach kepada semua kementerian secara langsung dan secara tidak langsung. Pandangan saya kalau orang yang baca banyak sangat pun masalah. Jadi kultus, become kal, terlalu tertaksub dengan apa yang mereka baca dan tak ambil pot pasal benda lain. Orang yang tidak membaca pun jadi masalah. Orang yang jadi ekstrim ni sebenarnya kalau kita melihat kenapa mereka menjadi ekstrim ni, because they love what they do lah. Sebenarnya mereka cinta pada apa yang mereka buat. Tapi masalahnya over cinta lah. Terlalu lebih cinta saya rasa ni, itu jadi masalah. Tapi kalau kita melihat kan, ekstremism ni because ada satu insecurity sebenarnya. Kenapa orang tu terlalu ekstrim? Bila you ekstrim bermaksud niat you bukan nak menyerang. Ekstrim you sebenarnya niat you untuk protect something that you believe. Protect something yang you rasa memang ada hak dan you ada kepentingan tu. Sebab tu orang jadi ekstrim. Dan keduanya, budaya membaca ni lah saya kata. Sejarah kita tidak baca sejarah kita. Asal usul penubuhan perlembagaan. Asal kenapa kita menubuhkan rukun negara. Bila kita tidak tahu sejarah dan asas usus penubuhan negara ini, maka wujudlah kelompok-kelompok ekstrim ini. So masalahnya bila kita baca dan mengenali budaya, macam seperti yang saya kata, tak kenal tak cinta. Kalau kita tidak mengenal ekstrim ni untuk apa sebenarnya? Kamu nak serang siapa sebenarnya? Adakah antara kaum sendiri ataupun kaum lain? Apa matlamat kita? Kamu ekstrim dan serang kaum sendiri, maksudnya something wrong with you lah. Dan kamu ekstrim menyerang kaum lain pula. Itu menjadi masalah. Bila kita ekstrim ni memang orang yang terlalu dia believe apa yang dia percaya tu memang dia betul, yang lain orang ni salah. Ketika kena tengok juga ekstrim ni ada reaction. Kalau dia cuma ekstrim, dia percaya dan dia tak react pun tak apa. Yang ekstrim yang react, yang mencetus kemarahan menjadi pergaduhan itu dah melampau lah. Zaman dah berubah dah. Tak sama lah. Zaman 60-an, 70-an. Zaman sekarang dah berbeza. So kalau contoh kita nak tekankan pasal ideologi. Apa ideologi keadilan? Ideologi keadilan kita adalah social justice lah. Kita memperjuangkan hak masyarakat. Ya, keadilan untuk rakyat. So kalau kita melihat itu adalah kita punya central. Maknanya yang keliling tu kita boleh zaman ke zaman kita mula berubah dan adopt to the time and season. So mungkin kita ni parti baru lah. Maksudnya parti baru maksudnya 25 tahun. Mungkin parti-parti sebelum kita. Mungkin parti Barisan Nasional UMNO yang lahirkan pada sebelum merdeka. Mereka melakar atau membuat ideologi itu pada zaman itu dengan apa social setting yang mereka ada. Apa sentimen yang ada masa itu. Misalnya mereka buat satu ideologi untuk mereka, ideologi itu adalah untuk melawan perkara yang buruk. Untuk mereka bebas daripada isu-isu yang tertentu. Soalan saya sekarang, dah tahun berapa kita dah merdeka, kita dah sekarang ni dah 2026. Dah moving forward so far daripada isu-isu perkauman. Sebenarnya kita tak ada pun isu perkauman. Cuma ada isu-isu harian lah yang bangkit. Isu yang orang sentuh, sentimen-sentimen ini jadi masalah. So kalau kita melihat, bila zaman berubah, teknologi berubah, ideologi juga kita perlu menilai semasa ke semasa.
Kalau ideologi itu boleh memecah belahkan rakyat, kita perlu melihat apakah ini sesuai dan apakah matlamat kita untuk ada satu ideologi yang boleh menggugat keharmonian, boleh memecah belahkan keharmonian. Itu sangat penting.